Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang penting dan wajar diberikan perhatian utama ketika kita berada pada separuh kedua bulan Sya'ban ini, termasuklah usaha memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya, taubat bukanlah amalan yang terhad pada bulan Sya'ban semata-mata. Sebaliknya, taubat wajib dilakukan sepanjang masa, khususnya setiap kali seseorang melakukan maksiat. Taubat hendaklah memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh syarak, iaitu menyesali perbuatan dosa dan maksiat yang telah dilakukan, meninggalkan perbuatan tersebut dengan serta-merta, serta berazam dengan tekad yang bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya pada masa yang akan datang. Sekiranya dosa kita melibatkan hak sesama manusia, maka taubat yang sebenar turut menuntut agar hak berkenaan dipulangkan atau keampunan dipohon dari pihak yang terlibat. Hakikatnya, taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah taubat yang memenuhi tuntutan tersebut. Bentuk taubat inilah yang sepatutnya dijadikan asas dalam persediaan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kita tidak mahu memasuki Ramadan dengan dosa yang masih banyak, termasuklah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa sesama manusia.